Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor KUIS telah mengambil inisiatif terbaru demi mengatasi pertambahan bilangan para pelajar yang tinggal di kediaman asrama dengan meluluskan satu projek mega di bawah syarikat Redha Resources. Syarikat Redha Resources Sendirian Berhad telah mula menjalankan projek pembinaan kediaman pelajar pada tahun 2005 dan telah siap sepenuhnya pada tahun 2008. Asrama Redha Resources terdiri daripada Parsel 1, Parsel 2, Parsel 3, Parsel 4 dan Parsel 5. Asrama ini mempunyai 11 tingkat dan terdiri daripada 4 jenis kediaman iaitu Type A, Type B, Type C dan Type D. Kediaman jenis Type A memuatkan 6 orang bilangan pelajar. Kediaman ini dilengkapi dengan satu set meja makan, satu set kelengkapan ruang tamu, ruang ampaian, dapur, 3 buah bilik serta 3 buah bilik air. Kediaman ini terdapat 3 buah bilik tidur. Setiap bilik memuatkan 2 orang bilangan pelajar di mana setiap bilik dilengkapi dengan katil, meja dan lampu belajar, kerusi dan almari serta sebuah bilik air. Yuran yang dikenakan bagi setiap pelajar yang menduduki kediaman jenis ini adalah RM11 sehari. Kediaman jenis Type B pula mampu menampung sehingga 9 orang jumlah pelajar. Kediaman ini dilengkapi dengan satu set meja makan, satu set kelengkapan ruang tamu, ruang ampaian, dapur, 3 buah bilik serta bilik air. Bilik air dan tandas pula disediakan di luar bilik berdekatan dengan bilik tidur. Terdapat 2 buah bilik air dan 2 buah tandas untuk kediaman ini. Setiap bilik dilengkapi dengan katil, meja dan lampu belajar serta kerusi dan almari. Setiap bilik memuatkan 3 orang bilangan pelajar. Yuran yang dikenakan bagi setiap penghuni yang menduduki kediaman jenis ini adalah RM7.50 sehari.
Bagi pelajar yang inginkan ruangan persendirian, Type C menjadi pilihan yang paling sesuai. Bilik ini lengkap dengan katil, meja dan kerusi belajar, lampu meja serta almari baju. Bilik ini hanya dapat menampung 2 orang pelajar sahaja. Yuran yang dikenakan bagi setiap penghuni yang menduduki kediaman jenis ini adalah RM6.50 sehari. Kediaman ini mempunyai kemudahan asas yang sama dengan Type C. Apa yang membezakannya ialah bilik ini boleh menempatkan seramai 4 orang pelajar. Yuran yang dikenakan bagi setiap penghuni yang menduduki kediaman jenis ini adalah RM5.50 sehari. Kemudahan lain seperti ruangan ampaian dan bilik air bagi kediaman jenis Type C dan Type D disediakan di bahagian luar bilik untuk kegunaan bersama. Kemudahan lift disediakan di parsel 1, 3 dan 5 untuk kemudahan pelajar turun dan naik. Kemudahan bilik usrah yang dilengkapi kerusi dan meja disediakan untuk pelajar yang ingin membuat perjumpaan usrah atau aktiviti-aktiviti lain. Untuk keselamatan para penghuni, perkhidmatan mengawal keselamatan disediakan. Mereka dipertanggungjawabkan untuk mengawal kenderaan keluar dan masuk bangunan Asrama Redha Resources. Perkhidmatan ini hanya berlangsung dari jam 7 malam sehingga 7 pagi. Tempat letak kenderaan disediakan untuk pelajar-pelajar yang memiliki kenderaan persendirian. Ia terletak di hadapan kediaman para pelajar. Setiap pemilik kenderaan ini hendaklah mendaftar kenderaan mereka di Pejabat Pengurusan Redha Resources. Ini adalah untuk memudahkan pihak pengurusan mengenal pasti tiada kenderaan luar bebas keluar masuk bagi mengelak kejadian yang tidak diingini berlaku. Dewan Bankuet terletak bersebelahan dengan kafeteria. Keluasan dewan ini mampu memuatkan kira-kira 350 bilangan orang pada satu-satu masa. Dewan serbaguna ini boleh digunakan untuk pelbagai acara sama ada perjumpaan, mesyuarat, majlis jamuan dan sebagainya. Bangunan kafeteria terletak berdekatan dengan bangunan Asrama Redha Resources. Kafeteria ini beroperasi seawal jam 8 pagi sehingga 12.30 malam. Ruangan kafeteria yang selesa mampu menampung seramai lebih 60 orang pelajar.
Kedai serbaneka dan alat tulis pula ditempatkan di bahagian atas kafeteria. Adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Laskar pelangi takkan terikat waktu. Bebaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa.